Alright, kita move on kepada example yang berikutnya. Let's say kali ni kita ada 1/2x tolak 1. Okay, 1/2x tolak 1 terhadap x. Okay, again, adakah ini boleh simply menjadi ln 2x tolak 1 tambah c? Tak boleh. Sebab x ini koefisiennya bukan 1. So, kita pun, saya nak ringkaskan video ni, saya tak akan tunjuk kaedah substitution. Instead, saya akan factorkan. So, kalau kita factorkan dia, kita dapat basically the integration of 1 per... Okay, sekarang ni kan x ni ada 2. So, kita keluarkan 2 tu. So, dia jadi x. Cuma lah, kat sini kurang cantik sebab dia 1 kan. So, kalau kita keluarkan 2, kat dalam ni akan jadi minus 1/2 dx. Tapi cantik tak cantik tak kisahlah. Jadi betul lah jawapan dia kan. Okay. So 2 kat depan tu kita boleh constantkan dia, keluarkan dia. So 1/2 dekat sini. Now kat bawah ni kita ada 1/x minus 1/2. So ini pun sama juga. Since you already have the x yang kuasa 1 dan koefisien depan dia pun adalah positif 1, kita boleh terus selesaikan dia menjadi ln. Therefore jawapan akhir kita adalah 1/2 ln x minus 1/2 plus C. Boleh faham tak? Okey, cara ni memang lebih sempurna dan lebih senang. Saya teruskan kepada example yang berikutnya. Nombor 9. Okey, lebih kurang je soalan macam tadi, tapi kali ni kan lain sikit lah kot. Katakanlah kita ada 3 tolak 3x terhadap x. Okey, so bagi tu siap-siap, jawapan dia bukan ln 3 tolak 3x. Okey. One thing that you should understand, lepas awak dah tengok video ni dan juga belajar topik ni, whenever x ini koefisiennya bukan 1, dia negatif 1 ke, dia negatif 2 ke, ataupun dia just simply positif tapi 2, 3, 4, 5 ke, dia punya jawapan akan ada nilai dekat depan ln tu. Okay, akan ada constant tiba-tiba muncul dekat depan ln tu. Okay, so ini pun sama. Saya lebih prefer guna kaedah factorization. So kita buat beginilah. Kita akan jadikan x ini koefisiennya 1. So, we take out the negative 3. So, dia akan jadi macam ni lah. 1/, we take out the negative 3. So, kat dalam ni tinggal apa? Kat dalam ni tinggal negatif 1 tambah x. Okay? Ataupun kalau kita susun cantik sikit, dia basically jadi 1/x tolak 1. Dan yang negatif 3 kita yang keluarkan tadi tu, kita boleh tulis balik dekat depan ni. Negatif 1/3. Okay. So, lepas tu, since kita dah ada bentuk begini, kita integrate lah macam biasa. Maka kita akan dapat negatif 1/3 ln x tolak 1 tambah c. Okay, boleh so far? Okay. Ada satu example yang terakhir, iaitu nombor 10 ni, just nak bagi anda buka mata sikit. Now, what if awak ada the integration of 1/x kuasa 2? Okay. Adakah dia menjadi ln x kuasa 2 tambah c? Definitely wrong. Kenapa? Simply because syarat pertama dia tak lepas, iaitu x ini bukan kuasa 1. Okay. So, ringkasnya, dalam integral 1/u, benda yang memang sangat-sangat kita kena tengok adalah kuasa dia mesti 1 dulu. Okay, because kalau dia kuasa selain daripada 1, dia boleh dibawa naik dan dia boleh di-integrate straightforward macam biasa. Sebagai contoh, kalau kita ada 1/x², ini kan SPM punya level ni. So, kita just simply naikkan x² itu, so dia akan jadi x kuasa negatif 2 terhadap x. Integrate ni, kita akan dapat x kuasa negatif 2 tambah 1 per negatif 2 tambah 1 tambah c. So, kita akan dapat x kuasa negatif 1 per negatif 1. Which makes this negatif 1/x plus c. Ini yang betul. Okay. So, jangan ingat, simply bila awak ada x seketul begini, awak boleh terus jadikan dia ln. Okay. Always check for these two conditions. Okay. Saya tulislah condition dia. Condition yang mesti dipenuhi adalah x must be power 1. English saya ni saya tergabur lah, jadi korang faham lah. Power x mesti 1. Dan yang kedua, coefficient. Macam ni je coefficient? C-O-E-F. F-I-E. Kalau salah je, pandai korang
tengok gitu lah. Coefficient of X must be positive 1. Okay. Selain daripada tu, kita faktorkan dia. Tapi syarat yang memang mesti kita tengok adalah power dia mesti 1. Because kalau power dia bukan 1, nombor 2 ni tak terpakai dah lah. Lantaklah kalau nombor apa kat depan awak factorize pun tak boleh juga. Sebab dia mesti power 1 terlebih dahulu. Faham? Okay? So kalau dah faham, itu je lah nak cerita sebenarnya. So hopefully ini membantu anda menyiapkan SCL serta study untuk test 1 nanti. So itu sahaja, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.